Jaga. Okey, mana-mana yang nak umpan tapar Raja Baung. Okey, boleh. Alhamdulillah. Kan kata kalau dia nak bagi. Oh, alhamdulillah. Dia kata Baung bergaduh pula lah dalam ni. Tengoklah. Oh, ilah Allah. Kalau tu. Oh, aduh, Rahim. Dok belakang nak makan ha. Lowok dah sebab tu pakai kabel sikit. Patutlah. Belah ni. Selai kan. Pakai kabel sikit. Umpan serabai patut ubah Rahim biasa sikit je. Dia tu sikit. Lekat lah. Tak. Umpan dia makan belakang. Saya. Kau kanan sendiri. Tak pukul apa tu? Ni. Kapang. Boleh jaga. Akhir tahu. Semit. Dah sikit berbulu. Ya. Bulu ni ke? Dia enggak ada ni. Mari kasih dulu makan. Tak pagi. Bulu dah. Pakai kena serabai dia, aku kena biar lama sikit je. Penghujung rindu. Lagi bagi view. Jaga. Jaga ke? Ada. Standby. Standby Rahim. Kan ada lari ke awak juga tu kan. Standby belaka dah. Hari ni power bank menyelamatkan keadaan Rahim. Kau power bank kau tinggal dalam kereta. Kena bawa lah. Kena beli dia punya tu. Ada makan. Kuat sikit. Tak, tapi apa yang semua dah benda lah tu okey. Hati tu hari ni. Ya. Bukan dia ya. Bukan ya. Itu
Dah nak tamatkan dah misi kita. Jadi ini dia. Oh, Rai. Rai, cuba ambil telefon kau. Aduh, you. Allah. Bahaya betul. Wah, ilallah. Pada Rai kemas air dulu, Rai. Kemas air dulu. Papa mau sini. Kemas dulu. Ya ilallah. Inilah dia Tuhan nak bagi rezeki. Pagi tadi tak bagi, lepas tu dia bagi. Tuhan bagi rezeki. Tuhan bagi rezeki, guys. Oh ke? Oh, ilallah. Wah, betul. Ya ke? Ini dia asyik hebat bersama Raja Baung. Wah, ini dia. Boleh. Ha? Tu boleh lah. Rai ambil ni dulu ni, ambil telefon jap. Nak rekod. Ambil telefon jap. Dia nampak boleh kotor. Mana-mana yang nak dapatkan umpan tapa Raja Baung. Ini dia. Sini. Ini hasil. Alright. Kak, sekejap ke? Ke campak umpan? Wah. Dapat umpan? Potong umpan. Okey. Alright guys. Ini dia. Jalan ke jalan? Dah. Dah. Ini dia hasil kita hari ini. Boleh tengok kan kita kira. Ni mana-mana yang dapatkan umpan tapa Raja Baung ni. Umpan. Banyak ke besar? Sebelah 12 ekor tu lah. Air bila ni? Ya. Kira berapa kira dapat berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Dalam 13 ekor, 12 ekor tu lah. Ya. Dia target ya. Lebih tadi dia tak bawa target. Dia target. Segar dulu. Bagi dia segar dulu. Kita dulu. Payung hasil-hasil tengok. Woohoo! Alhamdulillah. Rezeki Tuhan bagi. Tu paling besar ya? Semua sama saiz tau. Semua sama saiz. Semua saiz kilo lah. Saiz kilo hari ni. Semua kilo lah tu. Semua saiz kilo lah. 13 ekor yang besar. Yang besar ada 13 ekor. Pagi tadi tak ada rezeki, lepas tu Tuhan dah nak balik ni. Memudahkanlah rezeki. Orang yang wow. Freshnya. Raja Baung. Episod ni korang kena tengok hasil dia. Jadi korang jangan lepaskan peluang untuk tengok ni episod minggu ini. Korang kena tengok Raja Baung. Sahabat, okey, episod ni jangan lupa tonton episod ni sampai penghujung. Siri Raja Baung menggila. Ini asyik Raja Baung Asyik dia. Sekejap. Asyik dia nanti korang jangan lupa untuk tonton terus ya episod ini. Alhamdulillah. Betul deh. Alhamdulillah. Amin. Sekian punya aksi minggu ni ya. Jadi mana-mana yang nak umpan tu boleh terus ke umpan tapa Raja Baung, boleh beli sana. Okey ni. Tengok hasil-hasil kita. Dahsyat bro. Dahsyat gila babi. Dahsyat sangat. Jadi kita nak kira Okey. Jadi kita nak kira ini yang kasar Okey. 1. Kat mana ni? Boleh letak sini. 2. 3. 4. 5. Besar guys, besar. 6. Tak muat tong ni. Elok noh, takut sengat tu. 7.
Jangan lupa badan. Di padang itu tak apa ke? 7, tak apa, tak apa. 8 9 10. 10 11 12. Lompat semua. Yang boleh jual 12. Satu lagi. 13 ekor yang boleh dijual. Kena takut loncat 14. Apa? 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 ekor bawang merah last. 23 ekor semua sekali. Jadi ini dia 23 ekor. Jadi anggaran lebih kurang adalah 15 kilo semua sekali. Okey. Terima kasih kerana menonton YouTube Raja Baung. Mana-mana yang nak umpan boleh terus ke TikTok umpan Tapur Raja Baung. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Bye bye. Okey. Nak cakap tahu, jangan lupa. Umpan Tapur Raja Baung, umpan Tapur original. Ya? Boleh Okey. dapat kan? Mau balik dah. Jom balik, dah. jom balik. Dah. Okey. Dah kepada. Okey. Okey. Buka ekor ni. Jom kita balik. Ekor. Buka ekor. Tengok tolong. Ni. Ni gini ni. Ni betul ni.